Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ni saya dengan tim unit dakwah dan tarbiyah berada di Masjid Jaah lah. Tengok besarnya masjid ini. Ini masjid besar ini, lubuk untuk buat tarbiyah dan dakwah lah. Dan untuk hidup berjemaah sekarang ni, kita hidup sorak je jemaah tapi hidup tidak berjemaah. Ya, apa yang disunati oleh Allah dan Rasul tu je. Jadi saya hantar membalik sini untuk berkongsi lah, untuk buat tazkirah macam mana nak hidup cara Islam berjemaah. Bukan berjemaah solat, bukan jemaah tabligh. Tu semua jemaah-jemaah yang ditolak oleh Allah Ta'ala. Dia kata, aku fardukan kepada kamu 5 perkara. Pertama, hidup berjemaah. Yang kedua, kena mendengar. Yang ketiga, taat. Yang keempat, itu dia panggil itu lepas taat. Lepas taat tu ya ada fi sabilillah. Yang kelima, berhijrah. Tu ya Rasulullah pesan. Assalamualaikum.